Hai guys, so sekarang kita dah sampai lah dekat Royal Chulan Damansara ni. Dewan ke apa aku tak tahu ni. Tapi apa hal dalam vlog ni aku rasa aku akan kurangkan bercakap kot. Aku akan ambil lebih footage sebab aku tahu ramai orang nak tengok footage je. Shahnaz kahwin bukan aku punya muka. Itulah mission dia macam tu lah. Okay, so sekejap lagi aku akan mulakan terus montage video Shahnaz. Hopefully korang enjoy. So, Dia ada atas ke bawah? tapi kat sini boleh ke videographer kat sini? Nak tanya dia. So cerita sekarang kalau nak datang sini ni untuk media ada dua tempat lah. Dia ada area bawah, ni area atas. Macam korang boleh nampak tadi aku ambil sikit tu area bawah lah. Tapi yang problemnya sebab bawah dia membelakangi Shahnaz. So kita orang design untuk atas lah walaupun jauh sikit. So nampak semua benda. Hopefully video ni cantik lah. Thank you. Okay, so sekarang kita orang dah dekat atas lah. Korang jangan bosan tau. Memang vlog ni ada video Shahnaz kahwin lah cerita dia. Sekarang kita orang tengah tunggu dia cerita dia. Berapa kali aku nak cakap cerita dia. Walaupun pakai baju cantik macam ni, kebaya ni, duduk terlantai. Terlantai. Sebabnya seat dekat bawah tu tak nampak lah. Okay, so sekejap aku cerita korang So kalau media dia seat putih tu, nampak seat putih tu situ dengan situ. Problemnya dia orang setting Shahnaz akan duduk kat cushion putih tu. So kalau kita nak ambil gambar, kena nampak muka, belakang muka dia. Kalau nak ambil gambar kat sini pun nampak belakang muka Tak Imam. So dua-dua pun kacau lah cerita dia. So kita orang decide untuk nak atas ni kan. Apa hal korang jangan klik tempat lain dulu. Ni memang video Shahnaz. Kita orang bosan je, kita nak kena vlog juga. Yelah, tak ramai orang suka tengok. Oh, nasi minyak dah ni. Okay, cun. Bima'ruf atau tasrihim bi ihsan. Wahai saudaraku Shahnaz Ahmad bin Bazir Ahmad, saya nikahkan kamu dengan Nur Nabila binti Muhammad Nur yang telah berwakil wali bapa kandungnya kepada saya dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikah Nur Nabila binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Baik, macam mana saksi Cik Nuzul, Syarif, Ustaz? Baik, Alhamdulillah kesemua saksi mengesahkan ijab kabul itu. Dan dengan resminya di sisi syarak, saudara Shahnaz Ahmad bin Bazir Ahmad dan juga saudari Nur Nabila binti Muhammad Nur telah bergelar suami dan isteri. Tahniah diucapkan doa.
kasih sebab you sudi terima saya jadi suami you. InsyaAllah bapak dan anak kita yang 25 tu. Wow. 25. Dan insyaAllah saya akan jaga you sebab mungkin kalau saya ada buat silap sebagai suami, tegaklah saya. Dan kalau you buat silap sebagai suami, sebagai isteri, dia tengah malu tau sekarang ni. Okay. Ayat-ayat mana tu? I'm your husband, man. Walaupun I tak romantik, tapi you tahu I sayang dia. I masak, I kemas baju-baju. Itu je lah. Alright, thank you lah. guys. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media kita dan kita silakan rakan media juga untuk menjamu saya di sebelah turun dari pentas pelaminan sebelah kanan agak.